وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada hari ini untuk kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lama dah kita berhenti, dekat setahun kan. Kita datang balik hari ni. Jadi kerana kita lama dah berhenti, jadi kita nak mula sikitlah daripada awal. Yang mana kalau kita lihat pada di dalam kitab-kitab sirah, misalnya dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, apabila berbicara tentang sirah Nabawiyah, mereka akan berbincang tentang keadaan masyarakat pada zaman di mana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu apa keadaan masyarakat pada waktu tersebut. Jadi antara perkara yang penting untuk kita tahu tentang masyarakat jahiliyah sebelum datangnya dakwah Islam ialah bagaimana agama mereka, apa kepercayaan mereka. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum menyatakan, kebanyakan orang Arab dahulu mengikuti seruan Nabi Ismail AS ketika mengajak mereka kepada agama bapanya Nabi Ibrahim AS. Maka mereka persembah Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada agamanya. Tetapi selepas berlalu masa yang panjang, mereka pun melupakan sebahagian ajaran tersebut. Meskipun begitu, masih ada di kalangan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mekah, kita tahu Kaabah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membinanya. Jadi pada asalnya tempat itu adalah tempat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lama kelamaan hari ini kita akan lihat bagaimana Baitullah, Kaabah, Masjidil Haram tersebut yang pada asalnya tempat orang mentauhidkan Allah, akhirnya ia dipenuhi, dikelilingi oleh berhala-berhala. Sampailah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bila pada peristiwa Fathul Makkah, akhirnya apabila Nabi SAW berjaya masuk balik ke Mekah selepas terpaksa berhijrah ke Madinah kerana umat Islam ditindas oleh musyrikin-musyrikin Mekah. Jadi bila dapat masuk sahaja ke Mekah, antara perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah memusnahkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah tersebut. Jadi bagaimana sebuah tempat ibadah yang dibina oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam untuk manusia mentauhidkan Allah, tetapi akhirnya menjadi tempat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, walaupun masyarakat jahiliyah, walaupun masyarakat musyrikin dekat Mekah, mereka telah meninggalkan agama Nabi Ibrahim, masih ada sebahagian mereka yang berpegang, tetapi sebahagian kecil. Kemudian masih ada syiar-syiar agama Nabi Ibrahim yang masih kekal, antaranya ibadah haji. Ibadah haji, mereka tawaf dekat Baitullah, mereka semua tawaf, tetapi dengan ucapan talbiyah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf di sekeliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Tapi adalah sikit syiar Nabi Ibrahim tersebut, tapi dah rosak dah rosak. Jadi bila nak berbicara tentang fenomena tersebarnya penyembahan berhala di bumi Hijaz, di bumi Mekah, kita tak boleh lupa satu watak yang penting, iaitu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, dia ni orang penting yang membawa kepada penyembahan berhala kat Mekah. Dia ni datang daripada kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah, yang mana kabilah ini dia bertanggungjawab untuk pengurusan Kaabah dari satu generasi ke satu generasi. Jadi tugasan tu macam diwarisi lah. Datuk dia uruskan Kaabah, lepas tu meninggal, anak dia, sampailah generasi ke generasi.
Jadi kabilah Khuza'ah ni terus pegang pengurusan Kaabah selama lebih kurang 300 tahun. Lama. Ada yang ahli sirah kata 500 tahun. Tetapi kecelakaan, kemusnahan, kerosakan mula berlaku apabila sampai ke zaman Amr bin Luhai. Dialah orang pertama yang mengajak mereka manusia kepada penyembahan berhala. Dia orang pertama. Jadi dia ada orang yang ada pengaruh dekat Mekah. Kita bayangkan Kaabah tu tempat orang datang beribadah sejak zaman Nabi Ibrahim. Tiba-tiba yang jaga dia tu dah rosak akidah dia. Jadi bila yang jaga Kaabah tu dah rosak akidah dia, habislah dengan jemaah-jemaah yang datang beribadah kat situ, makin rosaklah mereka. Jadi itu yang berlaku. Jadi Amr bin Luhai ni apa dia? Ni saya nukilkan daripada Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Kathir. Dia ni adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia uruskan Kaabah. Kaya raya pula tu. Memiliki, disebutkan dia ada 20,000 ekor unta. Bukan kalang-kalang ya. 20,000. Kalau kita ni siapa yang tokil lembu, 20,000 lembu, kaya betul. Tak tahu besar mana ladang dia kalau macam tu. Jadi pada musim haji disebutkan bahawa Amr bin Luhai ni dia menyembelih 10,000 unta. Dia bagi kat jemaah-jemaah haji tu. Jadi kita boleh bayangkan pengaruh dia dekat orang ramai. Orang yang datang beribadah dekat Kaabah tersebut datang daripada pelosok tempat, merata-rata tempat. Pasti orang-orang yang jemaah haji yang datang paling kurang dengar nama Amr bin Luhai. Sebab dia sediakan makanan, dia sembelih ribuan unta. Dia sumbangkan pakaian kepada jemaah haji. Dia sediakan makanan. Jadi kita tahu pengaruh dia menyebabkan kata-kata dia dan perbuatannya akan diikuti. Dan dia mempunyai kedudukan yang sangat mulia dalam kalangan masyarakat tersebut. Dia jaga Kaabah. Orang yang datang nak beribadah, nak tak nak akan berjumpa dengan dia. Akan orang kata termakan jasa dia. Dia bagi macam-macam. Jadi macam mana Amr bin Luhai ni boleh pula datang dalam fikiran dia, otak dia nak pergi bawa penyembahan berhala ni? Ibn Hisham berkata, Ibn Hisham ni seorang ulama sirah. Dia ada kitab sirah dia, antara kitab-kitab sirah yang awal Sirah Ibn Hisham. Dia ringkaskan daripada Maghazi Ibn Ishaq. Dia berkata, aku diberitahu oleh sebahagian ahli ilmu bahawa Amr bin Luhai ni dia pernah keluar dari Mekah, dia pergi ke Syam untuk sesuatu urusan. Bila sampai Syam ni, kalau sekarang ni kita sebut Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, itu Syam. Syam luas. Jadi ada banyak hadis yang menyebutkan tentang Syam, antaranya petanda-petanda akhir zaman, ada tentera umat Islam yang akan berkumpul dekat bumi Syam. Jadi bila dia sampai kat situ, dia jumpalah dengan orang-orang kat situ. Dia melihat mereka menyembah berhala. Dia nampak orang-orang ni sembah berhala. Dia pun bertanyalah kepada mereka, apakah berhala-berhala yang aku tengok kamu semua sembah ni? Mereka pun jawab, ini berhala-berhala yang kami sembah, kami mohon hujan daripadanya, lalu ia menurunkan hujan kepada kami. Kami mohon pertolongan daripadanya, lalu ia menolong kami. Lalu dia pun cakaplah kepada orang-orang yang jumpa kat Syam tersebut, boleh tak bagi kepada aku salah satu berhala ni, supaya aku bawa balik ke tanah Arab? Dia terpengaruh macam tu. Dia nampak best macam tu, dia nak bawa balik ke Mekah. Lalu mereka memberikan kepadanya satu berhala yang bernama Hubal. Ini antara berhala yang paling besar. Maka dia pun bawalah balik berhala itu ke Mekah, menegakkan dia, bina, letak kat sana, dan memerintahkan orang ramai supaya beribadah, menyembahnya dan memuliakan berhala tersebut. Itu satu fakta lah yang menyebutkan bahawa penyembahan berhala ni di Mekah bermula pada zaman Amr bin Luhai. Ibn Ishaq pula menyatakan bahawa para ahli sejarah menyatakan permulaan penyembahan batu. Berhala satu, batu. Kadang-kadang di kalangan orang musyrikin ni, kalau kita baca kepercayaan mereka bukan sekadar sembah berhala. Berhala ni patung lah yang dipahat kan, dibuat bentuk macam rupa orang.
Tapi ada kalanya mereka menyembah sebiji batu yang semata-mata macam tu je. Ahli sejarah menyatakan bahawa permulaan penyembahan batu dalam kalangan Bani Ismail AS berlaku apabila sesiapa di kalangan mereka yang bermusafir dari Mekah, mereka akan membawa bersama mereka seketul batu dari batu-batu di tanah haram sebagai bentuk pemuliaan terhadap tanah haram. Apabila mereka berhenti di satu tempat, mereka dah bawa satu batu daripada tanah haram di Mekah. Kalau mereka berhenti kat satu tempat, mereka akan letak batu tersebut. Dan mereka pun tawaflah di sekeliling batu tersebut sebagaimana mereka tawaf di sekeliling Kaabah. Berterusanlah perkara ni sampai menyebabkan mereka menyembah batu-batu yang mana mereka rasa elok, yang mereka rasa batunya ada karamah, ada barakah, berkat kat situ. Hinggalah keturunan mereka yang datang lepas tu turut mewarisi perbuatan tersebut. Itulah yang berlaku. Kalau kita lihat bagaimana penyembahan berhala ni berlaku, pertama dia pengaruh orang-orang yang dihormati. Amr bin Luhai dihormati. Jadi sebab itu sangat berbahaya orang-orang yang baik dihormati, tetapi bila rosak akidahnya, terpesong ajarannya, maka dia bukan sekadar merosakkan diri mereka sendiri, dia rosakkan orang lain juga. Kalau orang yang macam tak sioman, dia buat benda-benda yang merepek, tak ada siapa nak ikut. Tapi bila orang berpengaruh, dia buat satu benda yang salah, orang pun berfikir, takkan salah, dia ni orang baik, takkanlah dia ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni selalu bagi makan kepada jemaah haji, dia sediakan pakaian, dia sediakan macam-macam, unta dia sembelih ribuan untuk jemaah haji, takkan orang macam ni sesat. Jadi bila kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita mendapat satu pengajaran, tak semestinya orang yang baik itu betul. Ini penting, kita kena faham perkara ni. Tak semestinya orang yang baik itu betul. Dia baik satu sudut. Dan perkara ni kalau kita belajar ilmu hadis juga, para ulama hadis bagi warning tentang perkara ni. Kadang-kadang para ulama hadis memberi amaran tentang hadis-hadis yang disampaikan oleh golongan-golongan zuhud yang baik. Mereka tak kata orang tu jahat, golongan baik, ahlul ibadah, orang baik. Tetapi orang-orang baik ini ada kalanya mereka silap pada satu sudut. Mereka menyampaikan hadis sesuka hati mereka untuk menggalakkan manusia buat baik, buat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi rupa-rupanya hadis itu palsu. Jadi sebab itu kalau kita baca ulama hadis, ulasan mereka tentang perkara tu, tentang antara orang yang perlu berhati-hati bila ambil hadis daripada mereka ialah golongan zuhud, ahlul ibadah. Sebab fokus mereka kepada zuhud, fokus mereka kepada beribadah pada Allah. Mereka bukan orang yang mendalam dalam ilmu hadisnya, tetapi manusia hormat pada mereka sebab akhlak mereka yang baik, kezuhudan mereka. Jadi bagi orang yang tersilap, mereka akan, sebab orang ni baik, maka semua yang disampaikan tu betul. Itu masalah. Jadi sebab itu kita dalam kita beragama, sebab bila kita belajar sirah, kita bukan sekadar nak tahu, kita nak ambil pengajaran, ibrah. Dalam kita beragama, tidak cukup dengan kita berhujah, orang tu baik. Bukan. Kita kena nilai, kita kena bersikap kritis. Apa yang dia sampaikan ni, mana asalnya? Apa yang dia cakap ni ada asas tak dalam agama? Siapa yang cakap macam ni? Ada dalam Al-Quran? Ada dalam hadis? Siapa ulama yang berpendapat macam ni? Kita kena bersifat kritis. Sebab kita takut kalau orang yang baik itu terpesong, maka kita pun ikut terpesong bersama-sama dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini antara pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada permulaan pengajian sirah ni, bagaimana manusia boleh terpesong apabila orang kata ta'assub lah. Bukan jangan ikut orang baik, orang baik baguslah. Kita ikut mana yang baik. Kita nampak dia rajin ibadah, kita motivate diri kita untuk rajin ibadah. Kita nampak dia rajin baca Quran, rajin pergi masjid, kita ikut. Dia rajin bersedekah, kita pun contohi. Itu tak apa. Tapi kalau mereka cakap sesuatu, ajar sesuatu, atau kita nampak mereka buat sesuatu amalan yang kita rasa, mana datang amalan ni? Kita kena bersifat tanya, betul tak mana datang? Siapa yang ajar? Hadis mana? Ayat mana? Ulama mana? Mazhab mana yang kata buat macam ni? Supaya kita tak buat benda yang salah.
Sebab kalau kita lihat fenomena ajaran-ajaran sesat yang berlaku, antara puncanya benda-benda begini. Orang tu tak rasa satu ajaran yang sesat itu sebagai sesat kerana dia melihat tokoh tu pada kebaikan dia. Tokoh tu pasti ada kebaikan. Sebab kalau dia jahat, siapa nak ikut, kan? Kalau dia jahat sangat, orang tengok pun orang tahu, orang menyampah, siapa nak ikut dia? Tapi pasti tokoh tu dia ada karisma dia, credibility dia yang menyebabkan bila dia berbicara ada pengaruh. Orang nampak dia orang tunduk, orang patuh. Jadi kat sini umat Islam kena ada sifat kritis. Kena faham, membezakan yang benar yang salah. Disebutkan kami dahulu menyembah batu. Maka apabila kami menjumpai batu yang lebih baik daripada yang sebelumnya, kami pun membuang yang pertama dan mengambil batu yang baru pula. Jika kami tak jumpa batu, kami akan kumpulkan pula segenggam tanah. Kami bawa kambing dan memerah susunya ke atas tanah itu. Kemudian kami tawaf di sekelilingnya. Kita lihat lafaz talbiyah yang syirik. Kita tahu bagaimana mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim, mengajarkan haji, adalah lafaz talbiyah. Tetapi mereka mengubah lafaz talbiyah tersebut dengan lafaz-lafaz yang mempunyai unsur syirik. Ibn Ishaq berkata mereka telah menggantikan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan yang lain. Mereka menyembah berhala dan kembali kepada kesesatan sebagaimana yang diamalkan oleh umat-umat sebelum mereka. Tetapi dalam kalangan mereka masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim, seperti mengagungkan Kaabah, memuliakan Kaabah, tawaf di sekelilingnya, menunaikan haji dan umrah, menyembelih unta untuk korban, bertalbiyah untuk haji. Tetapi mereka mencampur adukkan semua ibadah tersebut dengan perkara-perkara yang lain. Lafaz talbiyah mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Oh, macam talbiyah kita lah, kan? Macam talbiyah buat Nabi Muhammad SAW. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku menyahut seruanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Dah macam betul. Kecuali sekutu yang kau miliki. Tadi kata tak ada sekutu. Tiba dia kata, dia tambah, kecuali sekutu yang kau miliki. Dan engkau memiliki apa yang dimilikinya. Mula-mula kata tak ada sekutu, tiba-tiba mereka kata Allah ada sekutu. Dan kau ada apa yang sekutu tu ada. Na'udzubillah min zalik. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya. Macam mana pula beriman kepada Allah tapi menyekutukannya? Maksudnya mereka ni bukan tak tahu pasal Allah. Bukannya mereka tak sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka percaya Allah Tuhan, tetapi mereka sekutukan Allah dengan perkara yang lain. Itulah namanya syirik. Bukannya mereka ni tak percaya kepada Tuhan langsung macam golongan etis. Mereka percaya adanya Tuhan. Tapi sebab tu Allah kata, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mereka musyrik. Beriman tapi musyrik. Percaya kepada Allah tapi syirik. Sebab tu dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak ayat Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berulang kali, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang cipta langit dan bumi, nescaya mereka kata Allah. Mereka beriman ke Allah. Bila kita faham benda ni, baru kita faham ayat ni. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dalam keadaan syirik. Mereka tahu, mereka adalah sikit percaya kepada Allah tu. Satu-satu boleh kata antara benda yang betul tentang keimanan mereka ni, mereka percaya Allah cipta langit dan bumi. Tapi yang lain, cacar merbak akidah mereka. Selain daripada mereka syirik ke Allah, mereka percaya juga Allah ada anak. Mereka percaya Allah ada anak. Kalau kita orang-orang Kristian, orang-orang Nasara, kita faham mereka percaya Nabi Isa anak Allah. Tapi di kalangan orang musyrikin juga,
Ada yang mempercayai Allah ada anak. Mereka mempercayai bahawa malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tahu Allah. Mereka tahu Allah tu Tuhan. Mereka tahu Allah tu pencipta langit dan bumi, tapi mereka syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. As-Suhaili dan lain-lain menyebutkan bahawa orang pertama sekali yang mengucapkan talbiyah yang ada syirik tadi macam kita sebut tu ialah Amr bin Luhai. Disebutkan bahawa iblis telah menzahirkan dirinya di hadapan Amr bin Luhai dalam bentuk seorang lelaki tua, lalu mengajarkan dia ucapan tersebut. Dia pun dengar dan ucapkan, maka orang Arab pun mengikutinya. Begitu jugalah, dialah orang yang mengajar untuk ada ibadah saibah, yang mana mereka akan bebaskan haiwan untuk macam penyembahan kepada berhala. Jadi besar saham Amr bin Luhai ni. Kita bayangkan bagaimana keadaan dia di akhirat, na'udzubillah min zalik. Sebab dia bawa kerosakan yang besar. Disebabkan dia orang sembah berhala. Disebabkan dia manusia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ajar orang satu kebaikan dan orang ikut kebaikan yang kita ajar tersebut, maka kita akan dapat pahala. Begitu juga pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa dikurangkan pahala orang tu. Tapi begitu jugalah kalau kita ajar satu perkara yang buruk. Tu hadis man sanna sunatan hasanah tu. Jadi kalau kita ajar satu yang buruk kepada orang, maka orang tu buat benda buruk, kita pun berdosa tanpa kurangkan dosa dia. Kita bukan pikul dosa dia, tapi kita dapat saham kita sebab kita yang ajar dia buat perkara maksiat. Kita yang ajar dia buat benda-benda syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW kata, Ra'aitu Amr bin Amir Al-Khuzai yajurru qusbahu finnar. Aku nampak Amr bin Amir Al-Khuzai, Amr bin Luhai ni, dia menarik ususnya di dalam neraka. Dialah orang yang pertama melepaskan binatang-binatang saibah, membebaskan haiwan untuk berhala-berhala sesembahan tu. Jadi dia menarik usus dia, siksaan untuk dia. Jadi ini cerita tentang haiwan yang digunakanlah untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Amr bin Luhai telah mencipta beberapa perkara yang baru dalam agama Nabi Ibrahim. Lalu bangsa Arab ikut, maka mereka pun sesat dengan kesesatan yang teramat jauh, yang dahsyat dan keji. Jadi ini perkara yang sangat bahayalah. Bila kita faham tentang perkara ni, kita akan tahu bagaimana masyarakat yang Nabi SAW bertembung dengan mereka. Jadi kita tahu bagaimana penyembahan berhala telah berakar umbi dalam masyarakat ketika itu, maka mereka menentang dakwah Nabi SAW. Ada panjang lagi lah cerita tentang Amr bin Luhai ni. Kita lihat kat sini, mereka mengikut jejak langkah umat-umat terdahulu yang musyrik dan meniru kaum Nabi Nuh yang merupakan golongan pertama yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembah berhala. Kita lihat apa yang berlaku. Dalam surah Nuh ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu Wa Taala kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka kata, janganlah kamu meninggalkan alihatakum, sesembahan kamu. Jangan kamu tinggalkan Wad. Wad ni nama berhala. Jangan kamu tinggalkan Suwa'. Jangan kamu tinggalkan Yaghuth. Jangan kamu tinggalkan Ya'uq. Jangan kamu tinggalkan Nasr. Ni semua nama berhala. Wa qad adallu katsira. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan ramai orang. Jadi itu nama berhala-berhala yang ada pada umat Nabi Nuh. Jadi kita baca surah Nuh ni. Tuan-tuan buka surah Nuh
Boleh tadabbur, tengok macam mana dakwah Nabi Nuh AS kepada umatnya. Nabi Nuh AS antara yang tempoh dakwah baginda sangat lama, lebih kurang 950 tahun. Tetapi yang mengikut Nabi Nuh teramat sedikit. Bayangkan 950 tahun. Kita ni umur dah berapa? Saya umur 39. Dah selama dah hidup ni kan. Kita 950 hari tu dah lama dah. 950 tahun dakwah. Tapi yang ikut sikit. Dakwah nak sedarkan manusia daripada kesesatan, penyembahan berhala dan semisalnya. Kita lihat daripada Abdullah bin Abbas, dia menceritakan. Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa berhala yang disembah oleh kaum Nuh telah disembah kembali oleh bangsa Arab. Berhala bernama Wad disembah oleh kabilah Kalb. Berhala Suwa' milik kabilah Khuzail. Yawuth milik kabilah Murad. Kemudian jadi pula milik kabilah yang lain. Ya'uq milik kabilah Hamdan. Nasr milik kabilah Hibr. Jadi kita berhala yang disembah oleh umat Nabi Nuh akhirnya disembah balik oleh orang-orang Arab. Yang mana nabi-nabi sebelum tu dah lawan penyembahan berhala. Siapa berhala-berhala ni? Nama-nama berhala ni. Ini satu lagi pengajaran penting untuk kita. Supaya kita tak mengulangi kesilapan umat-umat terdahulu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari riwayat Abdullah bin Abbas ni, kesemua nama berhala ini adalah nama orang-orang soleh daripada kaum Nabi Nuh. Orang soleh. Siapa nak ikut orang jahat? Kan? Orang kalau mulia kan mesti orang baik. Mereka ni orang-orang baik. Orang soleh. Apabila mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat patung di kawasan yang orang soleh ni sering duduk. Kat mana tempat contoh orang tu selalu bagi kuliah, bagi nasihat, buat patung kat situ. Apa tujuan mereka buat patung? Mereka bukan nak sembah. Mereka bukan nak sembah. Dan menamakan patung itu dengan nama-nama orang soleh tersebut. Kaum Nabi Nuh buat. Pada asalnya patung tu tak disembah. Apabila meninggalnya generasi tersebut, lalu tujuan asal patung itu tidak diketahui, lalu patung itu pun disembah. Itu yang berlaku. Kita lihat bagaimana bermula daripada dengan niat yang baik. Yalah, ni orang soleh, bila tengok orang soleh teringatlah nak buat benda baik. Jadi pun dapat idea buat patung. Pada asalnya untuk motivate buat baik lah. Lepas tu lama-lama, bila dalam kesusahan, mereka pun pergi berdoa kat patung tersebut. Lama-lama akhirnya sembah patung tersebut. Maka itu yang berlaku. Kerosakan yang berlaku kepada masyarakat pada zaman tersebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi disebutkan ada aktiviti penyembahan berhala yang lain. Ibn Ishaq menyatakan terdapat sebuah berhala bernama Umayyanis. Jadi orang-orang zaman tersebut bila mereka musim ada haiwan ternakan hasil tanaman, macam orang kata nak bayar zakat atau nak korban ke lah, mereka akan bahagikan bahagiannya. Satu untuk Allah, satu untuk berhala ni. Jadi lepas tu kalau ada bahagian yang masuk ke dalam bahagian Umayyanis ni, berhala ni daripada bahagian Allah, maka mereka biarkan untuk berhala tu. Jadi kita tengok mereka bukan tak tahu Allah. Jadi mereka orang kata persembahkan hasil tanaman, persembahkan haiwan ternakan mereka tu kepada dua. Kepada Allah dan kepada berhala tersebut. Sebab tu kalau orang tanya, mereka tahu tak tentang Allah? Tahu. Kalau tak, buat apa mereka pergi persembahkan haiwan, persembahkan hasil-hasil tanaman mereka sebagai ibadah kepada Allah. Tapi dalam masa sama mereka buat ibadah yang sama kepada berhala-berhala mereka. Kita lihat lagi. Kaum Quraisy memiliki berhala yang diletakkan di atas telaga dalam Kaabah dinamakan Hubal yang kita sebutkan tadi. Ibnu Ishaq berkata, mereka juga mengambil Isaf dan Na'ilah dan ini nama berhala. Ini cerita macam mana berhala-berhala yang dekat Mekah.
dan meletakkannya di tempat Zamzam, lalu menyembelih binatang di sisi kedua-dua berhala tersebut, Is'af dan Na'ilah. Tetapi yang peliknya, kalau umat Nabi Nuh, mereka jadikan berhala dari orang-orang soleh. Tapi begitulah kesesatan, dia akan berevolusi. Dia berevolusi sampai akhirnya jadi lebih teruk. Dikatakan bahawa Is'af dan Na'ilah ni dua berhala ni yang mana mereka sembelih binatang kat sisi berhala tu, kedua-duanya adalah lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan keji dalam Kaabah. Lalu mereka ni bertukar menjadi batu. Bayangkan orang yang buat maksiat dekat Kaabah jadi batu, lalu akhirnya disembah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan, kami selalu dengar tentang Is'af dan Na'ilah, tentang Is'af dan Na'ilah. Mereka adalah seorang lelaki dan perempuan dari kabilah Jurhum. Mereka buat perbuatan yang keji. Lalu Allah Subhanahu wa taala menukarkan mereka menjadi dua biji batu. Mereka diletakkan di Safa dan Marwah. Dan apabila datangnya Amr bin Luhai, dipindahkan berhala dua orang yang buat benda keji ni di kawasan Zamzam, dan orang ramai pun mula tawaf kepada berhala-berhala ni. Bayangkan, kita fikir tak logik langsung, orang mati buat maksiat dijadikan sesembahan. Al-Waqidi menyebutkan ketika Nabi SAW memerintahkan agar berhala Na'ilah dirobohkan pada hari Fathul Makkah, keluarlah daripadanya seorang perempuan tua berkulit hitam yang beruban, yang mencakar wajahnya sendiri sambil menyeru dengan ucapan ratapan dan kecelakaan. Jadi itu yang berlaku. As-Suhaili sebut lagi tentang Ajja' dan Salma, dua buah gunung di tanah Hijaz, yang dinamakan sempena seorang lelaki yang telah berzina dengan seorang wanita bernama Salma. Lalu mereka berdua disalib di kedua gunung tersebut, dan akhirnya tempat itu dikenali dengan nama mereka. Dan diletakkan sebuah berhala milik kaum Tai di situ juga. Jadi bagaimana setiap kabilah Arab akan ada berhala kat rumah mereka. Jika seseorang nak bermusafir, dia akan usap berhala tersebut sebelum menaiki tunggangannya. Itulah dia akan buat. Sebelum mulakan perjalanan, dia gosok-gosok dulu berhala tu, macam ambil barakah dan semisalnya kan. Bila balik daripada pemusafiran, pergi jumpa berhala dulu, gosok-gosok dulu. Itulah perkara yang mereka lakukan. Maka Nabi SAW dihantar untuk menghapuskan perkara-perkara ni. Sebab itu apabila Nabi SAW seru mereka mentauhidkan Allah, mereka tak boleh terima. Sebab apa? Mereka dah biasa sembah Allah, dalam masa yang sama sekutukan Allah. Sebab tu dalam surah Sad ayat 5, Allah ceritakan macam mana mereka rasa pelik dengan seruan Nabi SAW. Aja'alal alihata ilaha wahida? Adakah dia ni nak jadikan Tuhan tu satu Tuhan saja? Orang musyrikin ni tanya, dia ni nak jadikan Tuhan ni satu je? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu perkara yang pelik. Kita baca kisah musyrikin, kita rasa pelik dengan dia. Mereka orang musyrikin yang dah tenggelam dengan penyembahan berhala, datangnya Nabi SAW suruh mentauhidkan Allah, mereka rasa pelik dengan Nabi SAW. Kata Ibn Ishaq, kaum Arab telah menjadikan selain Kaabah beberapa tagut, iaitu bangunan yang mereka muliakan, seperti mana mereka memuliakan Kaabah. Jadi mereka pun ada buat bangunan yang lain untuk dimuliakan. Dalam masa mereka masih lagi muliakan Kaabah tersebut. Maka bagi Quraisy dan Bani Kinanah, mereka menyembah Al-Uzza yang terletak di Nakhlah. Dan nama-nama berhala lain ada Lat. Al-Lat adalah berhala bagi kaum Thaqif. Manat pula berhala bagi kaum Aus dan Khazraj. Dan ada banyak lagi berhala. Kalau kita baca sejarah nanti, kita akan sampai pada Fathul Makkah, berapa banyak berhala yang dimusnahkan oleh Nabi SAW. Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahik Mahtum menyatakan, dikatakan bahawa Amr bin Luhai ni, dia ni macam mana dia boleh macam tu? Selain daripada dia pergi Syam, dia terpengaruh, dia ni ada kawan-kawan dengan jin. Ialah syaitan nak sesatkan manusia.
Tengok Mamat ni senang kena. Dia ada kawan-kawan daripada teman-teman jin yang kafir, yang mana jin-jin ini memberitahu dia bahawa berhala-berhala kaum Nabi Nuh yang kita sebutkan tadi tertanam di satu kawasan di Jeddah, Arab Saudi. Lalu Amru bin Luhai ni mungkin dia dapat mimpi ke, atau jin tu pergi beritahu dia, dia pergi cari. Punya bersemangat dia. Dia pergi kat kawasan yang dikatakan tertanamnya berhala-berhala umat Nabi Nuh. Dia gali, macam sekarang orang ahli sejarah kan duk gali arkeologi kan, cari artifak-artifak ke apa. Dia cari, dia keluar kan, dia jumpa, dia keluar kan, dan dia bawa ke kawasan Tihama. Bila tibanya musim haji, dia pun menyerahkanlah berhala-berhala tersebut kepada kabilah Arab. Bayangkan musim haji, orang datang daripada segenap tempat, dibagi hadiah berhala. Lalu orang-orang ni bawalah balik berhala tu ke tempat masing-masing. Akhirnya itulah yang berlaku, setiap kabilah memiliki berhala sendiri. Setiap rumah ada berhala. Lalu mereka telah mencemarkan Masjidil Haram dengan penuh berhala. Maka kata Al-Mubarakfuri, apabila Nabi SAW membuka kota Mekah, Nabi SAW mendapati di sekeliling Kaabah ada 360 buah berhala. 360. Mungkin satu hari satu berhala mereka sembah. Kan setahun. Baginda menikam atau tolak satu persatu sampai semuanya tumbang. Lalu diperintahkan agar berhala ni semua dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitulah syirik dan penyembahan berhala adalah antara karakteristik masyarakat jahiliah yang mendakwa mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim. Bila kita belajar tentang perkara ni, kita tak nak benda ni berulang dalam masyarakat kita. Lihat umat Nabi Nuh, bagaimana punca kesesatan. Kerana mereka mengagungkan orang soleh melebihi had dia. Sebab itu Nabi SAW larang kita perkara-perkara tersebut. Nabi SAW berdoa agar kubur Nabi SAW tak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Sebab itulah penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bagi tahu bagaimana ahli kitab dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kesemua tu kita akan nampak bagaimana punca-puncanya ialah melampau-lampau dalam menghormati, memuliakan orang soleh. Memuliakan orang soleh perlu. Kita kena muliakan orang soleh. Memuliakan para nabi wajib. Tetapi apabila melepasi hadnya, maka dibawa kepada kesyirikan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka ni orang-orang musyrikin menyembah selain daripada Allah. Ma la yadurruhum, sesuatu yang tak dapat bagi mudarat pun pada mereka. Wa la yanfa'uhum, dan tak dapat bagi manfaat pun. Kita tengok perkataan mereka ni. Kita nak faham macam mana pemikiran orang musyrikin. Adakah mereka memang anggap berhala-berhala tu sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka? Mereka kata apa? Wa yaqulun, Allah kata, mereka berkata, haula isyufa'auna. Mereka ini, iaitu berhala-berhala yang disembah itu, adalah pemberi syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembah berhala-berhala tersebut bukan sebab mereka anggap berhala itu Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, tetapi mereka merasakan dengan cara menyembah berhala tersebut, beribadah kepada berhala tersebut, maka berhala itu boleh memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masih percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya berhala itu pemberi syafaat.
Sebab tu kita kena jelas tentang perkara ni. Imam At-Tabari berkata tentang ayat ini. Dia kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan orang-orang musyrikin yang telah aku sifatkan kepadamu wahai Muhammad, sifat-sifat mereka itu menyembah selain Allah sesuatu yang tak dapat bagi mudarat dan tak dapat bagi manfaat. Itulah berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka dakwa berhala ni pemberi syafaat di sisi Allah. Maksudnya mereka sembah berhala itu dengan harapan berhala tersebut dapat bagi manfaat. Jadi kena faham perkara ni, sebab kadang-kadang manusia tersilap faham. Dia kata yang syirik tu bila anggap ada yang mencipta langit dan bumi ni selain Allah. Musyrikin tak anggap macam tu. Penyembah-penyembah berhala di zaman Nabi SAW tak anggap macam tu. Kalau kita nak faham tentang fenomena penyembahan berhala di zaman jahiliah ni, kita tengok penyembah-penyembah berhala di zaman kita. Kalau kita tengok kat tempat-tempat yang ada berhala-berhala kecil ni, yang tempat-tempat sebahagiannya, ada tak tengok berhala yang rupa orang Melayu? Ada sebahagian tempat ada berhala tu pakai songkok. Pakai songkok. Disembah. Adakah mereka anggap orang yang pakai songkok tu Tuhan? Tak. Mereka tak anggap sebagai Tuhan. Tapi kerana tu orang tu soleh, orang tu baik. Ni zaman-zaman dulu dia ni mungkin baik, tokoh kat tempat tu. Jadi orang-orang yang sembah berhala ni mengagungkan mereka, memuliakan mereka, merasakan orang-orang baik ni rapat dengan Tuhan. Jadi setiap pagi bila nak buka kedai, bisnes, bakarlah colok kat depan dia. Letaklah buah oren, bagilah dia air kopi. Faham kan? Ada agama, ada orang-orang yang buat macam tu kan? Kalau kita pergi tengok kat tokong-tokong kecil tu, akan nampak ada berhala dengan pelbagai rupa. Adakah mereka anggap orang-orang tu Tuhan? Tak. Tapi itulah macam fenomena penyembahan berhala di zaman jahiliah. Mereka nakkan sesuatu, mereka anggap orang-orang ni dekat dengan Tuhan, bolehlah bantu mereka untuk mencapai hajat mereka. Mereka rasa boleh bagi manfaat, bagi syafaat kepada mereka. Sedangkan syafaat itu milik Allah. Hanya orang yang Allah izinkan bagi syafaat boleh bagi syafaat. Hanya orang yang Allah izinkan untuk terima syafaat baru boleh terima syafaat. Jadi jelas, menganggap beribadah kepada satu benda dengan anggapan benda tu boleh bagi syafaat kepada kita pun, itu syirik juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi ayat dalam surah Az-Zumar, ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang suci. Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai wali. Mereka kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah mereka semua ni kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ingat perkataan orang musyrikin ni. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka nak dekat dekat Allah dengan berwasilahkan berhala-berhala tersebut. Jadi Imam At-Tabari menyatakan, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, yang mereka berikan walak kepadanya, mereka menyembahnya selain daripada Allah. Mereka berkata kepada berhala-berhala itu, kami tak sembah kamu wahai Tuhan-Tuhan kami, melainkan agar kamu dekatkan kami kepada Allah, agar kamu berikan syafaat kepada kami di sisi Allah dalam hajat kami. Imam Mujahid menyatakan, Quraisy menyatakannya ayat ni, kami tak sembah kecuali mereka dekatkan kepada Allah. Quraisy menyatakannya kepada berhala-berhala mereka. Orang-orang sebelum mereka yang menyembah malaikat menyebutkan perkara yang sama kepada malaikat. Malaikat ni makhluk yang dianggap rapat dengan Allah. Maka ada orang yang sembah malaikat. Adakah mereka anggap malaikat Tuhan? Tidak. Tapi sebab nak dekatkan diri pada Allah. Begitu jugalah orang yang menyembah Isa bin Maryam. Begitu jugalah orang yang menyembah Uzair.
Itu yang berlaku. Imam Qatadah pula menyatakan mereka iaitu orang musyrikin berkata, kami tidaklah menyembah semua itu melainkan untuk mereka mendekatkan kami dan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ulasan para ulama tabi'in. Mereka yang belajar dengan para sahabat generasi awal Islam faham macam mana syirik yang berlaku dalam orang-orang jahiliah. Mereka tidaklah sampai menafikan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah mereka. Qatadah berkata, mereka ini apabila dikatakan kepada mereka, siapa Tuhan kamu? Siapa yang menciptakan kamu? Siapa cipta langit dan bumi? Mereka akan kata Allah. Lalu ditanya kepada mereka, kalau macam tu, apa maksud ibadah kamu kepada berhala? Mereka kata nak dekat diri pada Allah. Jadi kenapa mereka jadi macam tu? Percaya ke Allah. Percaya Allah yang cipta mereka. Percaya Allah yang bagi rezeki. Tiba-tiba bila beribadah, pergi sembah benda lain. Dengan alasan supaya makin dekat dengan Allah. Sebab dalam fikiran mereka, kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak, kita ni tak layak nak ibadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena melalui orang tengah yang dianggap lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang musyrikin punya fikiran. Ini orang musyrikin punya fikiran. Jadi bila kita belajar sirah, kita tak nak fenomena jahiliah ini berulang dalam kalangan umat Islam. Sebab itu para ulama ada yang mengarang kitab Masail Al-Jahiliyah. Persoalan isu-isu orang jahiliah. Kenapa ditulis benda tu? Untuk kita umat Islam tak ulang benda tu. Kita belajar sejarah, kita belajar tentang masyarakat jahiliah, bukan nak syok-syok. Oh, ni teruknya orang jahiliah. Kita tengok ada tak fenomena jahiliah ini dalam kalangan umat Islam. Kalau ada contoh orang yang berkata, kita tak boleh direct doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ni banyak dosa. Ini kita tengok video orang ceramah macam, saya kata na'udzubillah min zalik. Dia kata kita ni kena minta melalui wali. Dia siap bagi contoh. Dia bagi contoh. Ada orang yang di atas kapal yang kat lautan yang di lambung ombak yang besar. Ada ramai orang tu terus berdoa kepada Allah. Ada seorang ni dia doa kat wali, dia minta kat wali. Lalu akhirnya kata dia, yang lain mati lemas, yang doa kat wali tu selamat. Sebab dia doa kepada wali, bukan direct kat Allah. Ini ke Islam? Ini bukan ajaran Islam. Direct merosakkan agama Islam. Secara terus sedang cuba bawa umat Islam kepada fenomena-fenomena jahiliah. Yang perlu dicantas pemikiran-pemikiran macam ni. Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku tanya kepada kamu tentang aku, fa inni qarib, aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memustajabkan doa, aku jawab doa bila mereka berdoa. Siapa kita tiba-tiba kata kita tak layak nak doa direct ke Allah, kena melalui orang ni, kena minta kat dia, dia minta kat Allah. Kita tak layak minta direct kat Allah. Siapa yang ajar? Itu bukan ajaran Islam. Jelas bukan ajaran Islam. Sebaliknya kita sedang buka pintu kepada jahiliah, pintu kepada kesyirikan, yang mana inilah yang dilawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu penting tuan-tuan kita belajar sejarah. Kadang-kadang orang kata, apa belajar sejarah? Sejak sekolah kan dah belajar sirah Nabi. Kita belajar sejarah supaya sejarah tak berulang lagi. Supaya tak berulang lagi. Kita tak nak ada fenomena-fenomena jahiliah yang akan berulang. Jadi insya-Allah kita stop kat sini. Pada bulan hadapan kita akan sambung pula berkaitan gambaran masyarakat jahiliah daripada aspek sosial mereka.
Selain daripada akidah mereka, ada isu-isu sosial mereka yang dihapuskan oleh Islam, yang mana bercanggah dengan Islam. Islam perbaiki keadaan. Islam bukan datang hanya baiki akidah, Islam datang baiki keadaan masyarakat, akhlak mereka, cara mereka bermuamalah sesama manusia. Jadi insya-Allah kita akan lihat pada bulan hadapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.